Bagaimana kita nak faham konsep hidayah dan sesat daripada suatu takdir Allah tanpa menafikan usaha manusia? Nak faham masalah hidayah ni gini je. Kalau kita buka pintu rumah kita malam pukul 11 malam, belakang pada rumah kita 40 kaki belakang, ada pokok pelang, ada buah penuh. Kita tengok siang hari nampak tak buah? Nampak malam, gelap gugur nampak tak? Tak nampak. Kita pun masuk dalam rumah ambil lampu pecek, abak lapang tau. Pang kita suluh nampak tak? Okey, cahaya tu hidayah. Tu hidayah nak suruh faham. Faham? Tapi bila kita suruh pang nampak buah pelang pendek-pendek, boleh tak makan? Tak boleh, dia tunjuk Membaca Quran tak boleh makan, ni surga Allah. Dia tunjuk, khabar ni halal, ni haram, ni halal, ni buat tau. Tak lagi baru baca, baru dapat hidayah. Faham? Dah bila boleh makan? Lepas pada suluh, jalan pergi ambil, makan. Jalan tu dipanggil taufik. Jelas yang kena gabung dulu. Hidayah dan taufik. Qalbu qudrah li ta'atillah. Allah janjikan ada kekuatan untuk taat kepada Allah. Bukan sekali tahu benda tu comel, bukan saja nampak buah pelang ganda-ganda, tapi ada kekuatan berjalan pergi ke pokok, kait buat turun, baru boleh makan. Jadi kiah dengan usaha kita. Tapi semua tu biiznillah, dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, nampak hidayah saja. Faham? Budak-budak ramai lagi parking depan rumah dia, orang pakcik tu. Pakcik tu dia tengok ramai betul cakap parking belakang rumah. Nak pergi mana bang? Garik-garik ramai. Ni ada orang ngajar surau ujuk kampung tu. Oh bagus budak-budak ni. Baru budak-budak pergi surau. Dia tak pergi. Faham? Dan dia benda pakcik tu dapat apa? Dapat hidayah. Pasal apa? Dia nampak surau tu benda bagus. Dah apa dia lagi? Dia tidak dapat taufik. Kalau Allah beri dia taufik, dia masuk dalam tu kau wajib pergi lagi. Kekuatan untuk melakukan taat.